juga nak sambung sikit lah. Kita ada masa sikit lagi dalam 10 minit ni untuk nak berkongsi related juga dengan apa yang Irina sharekan yang tadi. Iaitu jika ada dekat sini orang yang dah lama amalkan produk Xuanho ke ataupun dah pernah makan Lingzi ataupun dah cuba buat makan macam tadi kan dengar Irina share tentang shampoo lah, tentang produk-produk Lactoberry makan semua, tapi ada tak yang kata ish dah makan macam-macam ni tapi masih tak dapat lagi result yang dia nak. Sebab saya sendiri pernah dapat. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Kalau siapa tak kenal, nama saya Ayah. Dan saya dah beberapa tahun terlibat dengan Xuanho ni. Dah amalkan produk juga dah lama. Dan kebanyakan apa yang kita share malam ni adalah based on pengalaman kita lah. Dan juga pengalaman orang lain juga yang kita pernah dengar sebelum ni. Okay. So saya pernah dapat soalan. Kenapa belum sihat lagi? Kenapa dah makan ni? Tapi tak ada apa-apa pun, ataupun kenapa dah makan banyak tapi macam tu je ataupun sikit saja improvement. Okay, so sihat ke tak sihat, dah baik ke belum tu sebenarnya sangat-sangat subjektif kan. Jadi sangat-sangat penting untuk kita sendiri fahami apa kaedah penyembuhan holistik yang sebenar. So sebelum tu saya nak explain dulu secara ringkas je insyaAllah malam ni, holistik tu bermaksud apa. So holistik ni adalah bermaksud menyeluruh. Jadi bila kita cakap penyembuhan holistik, maksudnya penyembuhan menyeluruh lah. Jadi siapa yang tak biasa dengan konsep holistik, konsep kena bersihkan diri dulu, pulihkan imun sistem segalanya, mungkin dah biasa dengan amalkan ubat-ubatan sebelum ni, kita rasa cara kaedah holistik ni macam lambat atau kurang berkesan. Sebabnya kalau kita makan ubat, sakit kepala, makan ubat terus baik, betul tak? Tapi kalau kaedah holistik ni kenapa sakit kepala dia tak terus baik? Sebab dia nak membuang dululah, lepas tu kita kena massage dululah ataupun kita kena macam-macam lah. Sebab sakit kepala tu adalah simptom saja. Apa yang menyebabkan sakit kepala tu banyak lagi yang kita kena selesaikan. Tapi best ke tidak kalau kita nak buat penyembuhan secara holistik ni? Ataupun kalau penyembuhan ni orang ingat kita ni sakit kan? Kita bukan sakit lah. Orang tak setuju kalau cakap dia sakit. Betul tak? Orang sangat-sangat orang biasa lah macam kita sendiri. Saya sendiri pun masa saya hari tu boleh dikatakan sakit tapi saya susah nak admit kita ni sakit. Jadi kita cakap lah pembersihan. Okey tak? Boleh terima tak pembersihan? Sebab maksudnya kita kena akui kita semua ni tak 100% bersih, betul tak? Kalau kata tak 100% sihat pun susah orang nak mengaku tak 100% bersih. Sebab kita tinggal dekat bandar kan. Dekat bandar ni ada asap kenderaan. Ada orang sebelah mungkin isap rokok. Ada makan-makanan yang kadang kita tak sempat nak sediakan sendiri, kita makan fast food. Ataupun kita tak sempat nak tanam sayur-sayur, kita beli sayur kat pasar walaupun kita masak sendiri tapi mungkin ada traces of macam-macam lah di luar sana. Jadi kita, apa yang masuk dalam badan kita bukannya walaupun organik sekalipun, ada mungkin kaedah pemprosesan yang terlibat menyebabkan apa yang makanan kita makan tu bukan 100% baik pun. Jadi bila yang masuk ke dalam badan kita bukan benda-benda baik sahaja, mestilah ada sisa-sisa kotoran yang tertinggal. Jadi kita perlulah buat pembersihan. Kekerapan dia adalah sebenarnya hampir setiap hari lah, sebab setiap hari benda kotor masuk kan, so kita kena buat pembersihan setiap hari. Jadi kalau badan kita tak ada masalah sangat, kita bolehlah buat pembersihan santai-santai. Tapi kalau badan kita dah tepu, kita tak pernah buat cleansing selama 20, 30, 40 tahun hidup, jadi proses pembersihan itu mungkin adalah sedikit lama ataupun sedikit kita kena kuat sikit lah. Jadi satu lagi, maksud holistik menyeluruh tu maksudnya apa? Maksudnya daripada segi fizikal. Tadi Irna cerita tentang bersih luaran kan, tentang bersih rambut, dan Irna juga ada cerita tentang nak support pembersihan rambut tu, kesihatan rambut kita kena support daripada dalam dengan sedikit produk seperti protein, lactoberry dan pollen yang Irna cadangkan tadi. Betul, itu pun masih dalam kategori fizikal kan, luaran dan juga benda-benda yang kita boleh rasa pada tubuh badan. Tapi kesihatan secara holistik bukan setakat itu saja. Kita punya minda pun kena bersih.
Bersih macam mana kita nak bersihkan minda? Kita kena positive thinking. Boleh tak? Senang tak kita nak think positif? Oh, rambut gugur. Senanglah sebab kita sekarang dah ada ilmu kan. Oh, rambut gugur ni sebab baru lepas bersalin. So banyak nutrisi dah pergi kat baby. Dan apa tadi Ina cakap, adalah bila kita punya pemakanan mungkin tak jaga sangat lepas tempoh pantang, sebab itulah rambut gugur. Bukannya kita akan botak sampai bila-bila kan. So bila kita ada pemikiran yang positif macam tu, kita tahu apa kita kena buat. So sekarang ni nutrisi dah kurang, kita kena top up balik dengan nutrisi yang baik. Kan positive thinking tu kan. So kita pun kena ada positive thinking dalam apa-apa juga kita buat pun. Kita mesti bersihkan benda-benda toksik dalam kepala kita. Tapi benda ni sebenarnya very very interrelated. Untuk kita ada minda yang sihat, kita kena ada fizikal yang sihat. Untuk ada fizikal yang sihat, minda sihat. So dia macam kita kena jagalah keduanya. Okay. Kalau kita positif je tapi kita tak jaga pemakanan, lambat laun kita punya minda pun akan jadi toksik juga. And then ketiga, kita kena jaga emosi. Emosi kita pun kena tenang. Jadi bila kita dah jaga pemakanan, minda kita dah relax, positif, insyaAllah kita punya emosi akan lebih tenang. Tak adalah kita nak marah-marah. Kenapa ni rambut aku asyik gugur je ni, dah marah-marah kan. So kita akan lebih tenang. Dan bila kita lebih tenang, insyaAllah kalau kita top up lagi dengan rohani ni mak saya ataupun spiritual lah kita cakapkan, dari segi spiritual kita kena jaga, insyaAllah kita punya kesihatan berada dalam tahap optimum. So faham tak apa maksud holistik? Holistik tu memang menyeluruh, bukan setakat kita makan produk. Jadi kalau you kata you makan produk macam-macam dah, Lingzi apa benda semua, tapi you ni bukan, you suka berfikiran toksik, suka cerita benda-benda tak elok pasal orang lain ke, suka buruk sangka kan, itu kita kena ubah. Kita kena ubah benda tu juga. Okay, produk kita dah makan bagus, kita kena ubah tu. Lepas tu jaga pemakanan kan. Lepas tu kita ni asyik suka marah-marah pun kita kena ubah. Okay, kita kena ubah jadi orang yang lebih tenang, lebih cool. Okay, kita kena fikir bila semua ni dah berada dalam keadaan yang baik, insyaAllah apa yang kita makan, khasiat dia akan dapat diserap badan, dan juga produk-produk yang kita makan pun akan jadi berkesan lah. Okay, jadi ini adalah berdasarkan kisah benar lah. Saya pernah dapat satu orang datang kepada saya, mungkin beberapa lah, bukan spesifik orang, beberapa orang memang ada yang begini. Dia kata, saya mulai hari ni ataupun saya sebenarnya dah sebulan dah amalkan makanan organik, saya dah tak makan gula, saya dah makan kurang minyak, semualah all the good things. Saya tak ambil tepung dah semua, dan dia dah buat, kadang-kadang dia adalah guru-guru yang ada di social media sekarang ni kan, macam-macam. Yang guru ni dia amalkan konsep keto lah, yang ni konsep amalkan protein saja, yang ni tak ada karbohidrat, macam-macam kan. Saya pun memang tak follow lah benda-benda ni. Dan orang-orang begini dia taat setia dengan setiap dengan konsep-konsep ini, kaedah-kaedah ni. Tapi dia kata, kenapa dia masih, bila dia makan Lingzi, tiba-tiba kenapa dia jadi cacar marbah pula. Selama ni dah sebulan dah dia kata dia dah amalkan konsep diet yang baik tu, dah okey dah, badan dia tenang. Tiba-tiba bila makan Lingzi, mulalah letih lah, sembelit, jadi lebih sembelit dan sebagainya. Kenapa? Jadi kita kena tanya balik. Yang kita mulakan amal tabiat makanan organik sebab segalanya tu adalah sebulan lepas atau semalam atau malam tadi. Tapi apa yang kita dah pernah makan sebelum ni? Kalau kita dah hidup dalam dunia ni selama 50 tahun ke, 30 tahun ke, even 10 tahun sekalipun, apa yang kita pernah makan selama ni sebelum yang kita decide nak buat perubahan drastik, makan organik dan sebagainya. Rupa-rupanya selama ni kita makan makanan segera. Contoh, suka makan dessert bubble tea tiap-tiap petang. Sekarang ni dalam universiti pun ada kedai bubble tea. Certain universiti swasta kan. Selama ni ada suka sangat makan ayam goreng ABC, DEF ke apa-apalah ayam goreng kat luar sana kan. Suka makan ayam goreng tu sebenarnya. Dia stop makan yang berminyak baru bulan lepas. Tapi yang bertahun-tahun sebelum tu, okay, sayur dan buah tak pernah makan selama bertahun-tahun sebelum ni rupanya. Baru nak start kenal brokoli tu apa. Okay, kuih muih memang setiap kali breakfast makan kuih, petang pun makan kuih, bulan puasa lagi lah, apatah lagi kan. Minum air memang 3 liter sehari, tapi air yang berwarna-warni, dan biasanya air warna-warni ni sekali lah dengan
gas dia lah dengan gula dan sebagainya. Jadi kalau kita dah pernah makan semua ni masuk dalam badan kita selama bertahun-tahun, macam mana? Takkanlah tiba-tiba mulai hari ni kita dah decide nak tu perut kita terus bertaubat, terus hilang semua benda-benda yang sebelum dia makan. Tidak kan? Jadi bayangkan kita punya badan, bukan perut saja, seluruh badan kita selama bertahun-tahun kita makan tu, kita dah masukkan all the junks. Takkanlah tiba-tiba hari ni kita decide nak masukkan bunga sekuntum dalam tu, terus bunga tu boleh jadi wangi. Tak. Bunga tu akan terus layu dan tenggelam dalam tu semua. Betul tak? Jadi bayangkan kita punya usus. Okay. Kalau saya fokus kat usus kat sini, sebab ini dah tempat kumpul makanan-makanan semua masuk proses kat usus kan. Lepas masuk perut dan proses ke usus. Usus kita dalam keadaan tenat, dalam keadaan sakit. Macam mana dia nak serap all the goodness from the organic food, daripada apa-apalah makanan atau produk-produk suplemen yang kita makan tu, macam mana dia nak serap kalau dia dalam keadaan yang tak sihat, tak dapat menyerap. Okay, yang ni macam cute lagi dia punya kartun ni. Yang ni pun sebenarnya cantik lagi. Sebab saya tak sampai hati nak share actual usus yang sakit. Boleh google nanti sebenarnya actual usus kalau sakit dah warna hitam, dia dah tak sama saiz, dia tak ada rupa macam ni dah. Okay, tak ada acuan dah. So kat ini contoh kalau kita punya usus dah memang tak cantik, dah banyak kotoran tersisa dalam tu, memang tak boleh nak serap. Jadi apa yang kita perlukan, saya ambil masa sikit lagi kalau pernah dengar terma ni, unlearn and relearn. Unlearn and relearn ni biasanya orang kata kosongkan minda untuk belajar sesuatu yang baru. Pernah dengar tak? Okay, maksudnya ialah kalau selama ni kita dah ada banyak sangatlah belajar, macam-macam ada guru ke apa, kita, setiap guru kan ada dia punya tu sendiri, tapi bila kita berhadapan dengan satu konsep baru, cuba kita unlearn apa yang kita pernah belajar sebelum ni, dan kita cuba relearn benda baru dekat sini. InsyaAllah, mana tahu yang ini bukan nak kata benda lain tu tak boleh apply, tapi cuba kita relearn and kita belajar benda baru Dan dalam konsep yang sama, saya nak apply tentang kita punya pembersihan badan. Bersihkan tong sampah yang selama-lama ni kita dah masukkan segala macam tu, tengok dah berlalat lah, bukan saja lalat, dah ada bersemut, dah ada lipas, ada tikus tengah berjoget-joget, tengah baring-baring tu, tengah main-main tikus tu. Okay, dekat situ. Jadi bayangkan kita bila nak bersihkan badan, bukan saja kita bersihkan sampah, kita kena buang lalat-lalat yang dah berterbangan kat situ. Kita kena buang kalau ada tikus mati ke di sekitar tu sampah tu. Betul tak? Bila benda dah kotor, ada banyak benda-benda lain yang mengikut sama. Okay, ini perumpamaan dia lah kalau korang susah nak fikir macam mana pula ada tikus dalam badan kan. Bayangkan kalau kita dah makan banyak macam, kita kadang ada ambil ubat, kita ada ambil painkiller to cover up all the symptoms penyakit kita. Benda-benda tu lah adalah semua-semua lipas-lipas yang datang tu, kita kena buang dia sikit-sikit. Bukan saja buang sampah tu, buang benda-benda yang datang bersama-samanya. Okay, dan bila dah bersih kita punya badan, barulah kita boleh masukkan benda-benda yang baik, iaitu nutrisi, organic food, hasiat-hasiat daripada sayur buah yang kita makan. Jadi tak pelik lah kalau kita tak bersihkan lagi kita punya badan. Kenapa badan kita dah makan banyak-banyak linzi pun tak berkesan kan. Dan bersihkan ni bukan saya fokus dekat perut saja, bukan saja kat perut. Sel-sel mati pun perlu dikeluarkan. Kalau tadi Irna kata kulit rambut kalau nak hidup dengan sihat, mesti akar dia sihat, kulit dia kena sihat. Dia punya folikel tu mesti dalam keadaan yang baik, barulah dia boleh tumbuh kan. Sama juga kalau sel-sel rambut tu dah mati, dah tak sihat, kita kena luruhkan dia dulu, gugurkan dulu. Kadang-kadang orang baru makan linzi ataupun ada yang bagi feedback lepas pakai shampoo, rambut banyak gugur. Kata, alamak, kenapa rambut dia banyak gugur ni? Dia pakai shampoo ni untuk tak nak kurangkan keguguran rambut sebenarnya. Rupa-rupanya itu dah memang rambut-rambut yang dah rosak. Okay, kena, kalau yang dah memang tak kuat, gugurkan dulu. Lepas tu barulah sel-sel rambut yang sihat akan tumbuh. Sama juga kulit. Saya pun hari tu baru melalui proses pengelupasan kulit yang banyak. Okay, dan Alhamdulillah sekarang kulit yang tumbuh makin elok. Dan juga pembersihan usus dan apa-apalah dalam badan kita. Kadang-kadang badan kita ni bukan saja toksin daripada pemakanan ataupun luaran. Kadang-kadang daripada sel-sel mati yang tak nak keluar. Itu yang menyebabkan badan kita penuh toksin. Jadi secara holistiknya jangan kita fokus pada pemakanan saja.
Jangan kita fokus pada kita nak ambil produk saja. Okey, saya dah ambil produk bagus, shampoo dah bagus. Macam Ina cakap tadi, saya dah ambil protein, Lactoberry semua saya dah ambil. InsyaAllah nanti rambut saya akan lebih sihat. Tapi kita lupa yang kita kena lalui proses pembersihan. So kita kena lalui proses pembersihan tu macam mana, boleh rujuk pada upline sendiri macam mana kita nak buat overhaul, dan laluilah proses pembersihan tu dengan tenang, dengan sabar, dan juga kita kena faham kenapa kita perlu lalui proses pembersihan tu. Itu kita kena faham. Dan juga first of all, sebelum tu kita kena mengaku yang badan kita belum 100% sihat. Okay. Alright, jadi kesimpulannya adalah niat untuk berubah adalah baik. Kalau kita kata okey, mulai hari ini nak ubah lifestyle, nak ubah pemakanan, nak bersenam dan sebagainya, alhamdulillah itu dah baik dah. Itu dah first step. Tapi second step, jangan lupa untuk buat kerja pembersihan, barulah kita punya kita punya perubahan tu akan jadi lebih berkesan, dan paling penting ialah istiqamah. Kadang-kadang orang bila lalui proses pembersihan ni yang dia tak sanggup, sebab proses pembersihan ni tak best sangat kan, banyak sampah-sampah baru nak dikeluarkan daripada badan. Dan bila you tak sabar, you tak boleh lalui, you stop halfway, nanti tak dapatlah kita nak baik pulih badan kita dengan, bukanlah tak boleh baik pulih langsung, tapi dia tak dapatlah menuju ke destinasi yang kita nak. Sebab sebenarnya as we age, dengan umur kita meningkat, secara defaultnya kita punya nutrisi banyak kurang dan badan kita akan makin lama makin lemah. Sel-sel kita pun akan makin lama makin tak samalah macam sel-sel masa kita muda kan. Jadi itu pun by default dah memang menurun kita punya proses penuaan. Jadi kalau boleh kita tak naklah mempercepatkan proses penuaan tu, kita nak melambatkan kan, betul tak? Kalau boleh kita nak reverse sikit supaya kita boleh lalui proses penuaan dengan best. Okay, jadi itu sahaja perkongsian saya malam ni. Minta maaf kalau ada terambil masa sikit. Okay, sama-sama Puan Raya. So, ada apa-apa soalan tak? Okay, jadi terima kasih semua. Saya just nak ingatkan kita ada English seminar di Chuang Ho. Okay, macam mana yang kita dapat all this information, macam Ina share tadi dan apa saya share, sebenarnya kita copy paste je daripada seminar-seminar kita pernah join sebelum ni. Okay, kita bukannya hebat sangat pun. Jadi kalau you all nak tahu lebih banyak lagi, insyaAllah hari Sabtu ni ada English seminar di Chuang Ho, di Damansara. Dan minggu depan ada meeting Bahasa Melayu di Chuang Ho juga. Dan jangan lupa siapa yang dah daftar untuk CEO Coffee Revolusi 21 hari bulan minggu depan juga. Okay. Jadi itu saja daripada saya. Tak ada apa nak tanya kan. Benda-benda simple je. Okay. Assalamualaikum semua. Nak stop recording.